Halal adalah cara hidup umat Muslim berpaksi pada panduan ilahi. Namun, istilah halal kini menjadi logo yang dipasarkan, simbol yang menghakis etika, kerohanian dan unsur ketamadunan. Dari pembungkusan makanan dan fashion hingga soal kewangan dan pelancongan, istilah halal sudah berubah menjadi industri trilion dolar. Al-Quran dan Sunnah menggariskan kerangka hidup beretika. Halal dalam erti kata sebenar bermaksud mengikut apa yang dibenarkan di sisi Allah, dan ini meliputi bukan saja bahan-bahan tetapi tujuan, proses, keadilan dan impak. Zaman ini, halal dikaitkan dengan sijil dan logo serta tidak terkait dengan etika Islamik yang mendalam. Rantaian makanan segera multinasional boleh menyajikan daging ayam yang dipelihara di kilang, mengeksploitasi pekerja, menyokong rejim Zionis tetapi ditakrif halal selagi ayam disembelih mengikut syariah. Industri halal global dianggarkan $2 trilion dan ini meliputi fashion, kosmetik, produk farmasi, pelancongan, perbankan dan teknologi. Di sebalik semua itu, tersembunyi agenda halus iaitu Islam tidak lagi dilihat sebagai cabaran terhadap sistem-sistem yang menekan. Semua ini merujuk kepada kapitalisme halal yang menjaja identiti bukannya iman. Mari kita lihat. Fashion halal banyak meniru piawai barat, menjaja kecantikan dan fashion sebagai gaya tetapi mengenepikan kesopanan, etika dan tujuan. Perbankan Islam semakin mencerminkan sistem konvensional berteraskan riba. Pelancongan halal mempromosikan kemewahan sedang Gaza, Kashmir dan Sudan hidup dalam azab. Pengeluar produk suka label halal kerana ia membuka ruang untuk memikat pengguna Muslim. Asalkan logonya wujud, tiada yang mempersoalkan mengenai takwa dan tanggungjawab sosial. Yang jelas, dengan merendahkan Islam kepada logo, kita menghadapi risiko. Islam terbuka kepada tabiat kepenggunaan peribadi. Firma gergasi multinasional lebih galak membentuk ruang keagamaan berbanding ilmuwan Islam. Suara Muslim yang mencabar kapitalisme, Zionisme atau kebobrokan moral semakin terhakis. Selagi kita makan makanan halal dan pakai fashion muslimah, kita berasa Islamik tanpa memikirkan ketidakadilan, mengenepikan Al-Quran dan menyokong sistem-sistem yang menekan. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Sudah tiba masanya istilah halal dinilai semula. Apakah caranya? Makanan halal mesti meliputi sumber beretika, pekerja tidak dianiaya dan suasana kerja yang nyaman. Sistem kewangan halal mesti menawarkan hikmat kepada si miskin dan tidak mengamalkan riba. Fashion halal mesti menggambarkan kesopanan dan bukan sekadar trend pasaran. Teknologi halal mesti melindungi privasi, meningkatkan maruah dan menghindari pengawasan kapitalisme. Lebih penting, Islam mesti kembali menjadi cabaran kepada penindasan, bukan sebagai jenama yang wujud bersama dengannya. Empayar halal masa kini kaya dengan keuntungan tetapi miskin dalam erti kata matlamat. Ia menawarkan pelbagai produk bukannya prinsip. Ia mengajar kita bagaimana menjadi pengguna tetapi tidak mendidik untuk cara kita hidup. Halal tidak pernah bertujuan menjadi label. Ia adalah untuk menjadi cara hidup kita, a way of life. Sekian, kami sekadar menumpang lalu.